Mengangkat Seri Menanti sebagai destinasi pelancongan pula antara aspirasi calon BN Muhammad Sufian Marazi sekiranya diberi mandat Sabtu ini. Menurutnya, status Seri Menanti sebagai bandar diraja berpotensi diketengahkan sebagai destinasi warisan budaya dan gaya hidup masyarakat Negeri Sembilan. Ujar Muhammad Sufian, keunikan adat Perpatih bukan sahaja identiti negeri ini, malah mempunyai daya tarikan pelancong. Di DUN ini dikenali sebagai bandar diraja Seri Menanti, dan kami nak, kalau bolehlah hasrat saya, nak memperkenalkan Seri Menanti ini sebagai pusat pelancongan adat Perpatih di Negeri Sembilan ini. Tambahnya, sektor pertanian di kawasan itu juga mempunyai potensi besar untuk dijadikan produk pelancongan, termasuk kawasan sawah padi yang menawarkan landscape desa yang unik. Selain itu, aktiviti peternakan udang galah di Gunung Pasir mampu menjadi produk agro pelancongan. DUN Seri Menanti menyaksikan pertembungan 3 penjuru di antara BN, PH dan Bersatu.